Weh, korang nak mula bisnes tapi tak tahu nak start kat mana? Jangan risau. Kat sini kita share idea bisnes yang power, modal ciput tapi untung meletup. Let's go! Korang tengok ni. Ni bukan terung kena buli. Ni terung kering sumbat dari Turki. Dorang korek, isi terung siap-siap tinggal kulit je. Lepas tu jemur bawah matahari sampai kering keras. Macam Azam diet Januari. Kenapa buat macam ni? Sebab bila kering, terung ni boleh simpan berbulan-bulan. Bila nak masak, rendam jap. Isi nasi, daging, rempah. Terus jadi makanan comfort yang padu. Sekarang bayang dekat Malaysia, orang kita suka benda rare, suka cerita. Ni resipi orang luar. Jual satu set terung kering plus sos siap. Terus naik statuses dari sayur biasa ke makanan eksklusif. Marketing pun senang. Video jemur terung before after rendam. Lepas masak, steam keluar. Orang scroll pun lapar. Orang Malaysia ni suka benda mudah tapi nampak effort. Asal boleh cerita dekat meja makan, ni makanan Turki tau. Terus rasa sedap naik 2 level. Okay geng, kalau korang rasa idea ni boleh meletop, cepat-cepat try sebelum jiran sebelah buat dulu. Jangan lupa like, share and tag member yang suka cari side income.